Fuh, Tok Mat, saya rela letak jawatan jika ada arahan. Bro, aku nak beritahu, kalau hang rasa memang dah tak nak bukan jawatan, hang memang nak lawan dengan PH, ataupun nak lingkupkan perpaduan, hang letak jawatan sendiri je, tak ada masalah. Kenapa nak kena tunggu arahan? Kita tahu kita berpihak pada siapa, kita tahu kita bekerja untuk siapa. Jadi kenapa nak tunggu arahan? Kan? Asal ada arahan boleh main sentimen. Oh, saya dianiaya, lihat saya bekerja dengan baik, saya telah dianiaya oleh kerajaan, saya telah itu, saya telah ini, saya telah kini saya dianiaya. Tak payahlah main macam tu. Bila tak ada arahan, akan main pula. Lihat, saya benar, saya berani, saya pejuang, saya ni, saya tu, saya ni. Apa ni? Tepuk dada, tanya selera, bro. Kalau rasa dah tak nak bekerjasama, rasa macam teraniaya di dalam perpaduan ini, buat keputusan sendiri, letak jawatan. Itu baru hero, baru pejuang. Faham? Jangan cari jalan untuk mencari undi kasihan, undi simpati, undi yang boleh memburukkan orang lain. Alah, ini semua politik zaman atuk saka tau. Sekarang fikir sendiri. Kalau memang nak again dengan pemerintah, letak jawatan sendiri, habis cerita. Apa masalah kan? Jadilah hero pada pihak pembangkang, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum.